Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah tak kita baca surah Yasin tapi tak rasa apa-apa? Hari ini saya nak kongsi 5 ayat paling menyentuh hati dalam surah Yasin dan apa maksud sebenar di sebalik kata-kata Allah ini. Bukan cerita fadilat, tapi isi sebenar surah Yasin yang ramai tak tahu. 1 ayat 12, Allah catat segalanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati dan kami tulis segala apa yang mereka kerjakan serta kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Ayat ni ajar kita bahawa setiap kebaikan, kejahatan, hatta kesan amal, semua dicatat. Status WhatsApp, video yang dikongsi, ajakan ke masjid, semuanya ditulis. Jangan pandang remeh. 2 ayat 20. Lelaki yang sanggup mati kerana dakwah. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Datang seorang lelaki dari hujung kota dengan berlari. Dia mempertahankan Nabi dan syahid tanpa nama disebut. Allah muliakan dalam Quran. Maknanya, kita tak perlu terkenal untuk jadi orang hebat di sisi Allah. 3 ayat 26. Ketenangan orang beriman ketika mati. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Ayat ni menusuk. Orang beriman tak simpan nikmat syurga untuk diri sendiri. Dia masih harap kaumnya ikut masuk bersama. Betapa kasihnya orang beriman. 4 ayat 58. Salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Salam sejahtera, suatu ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Boleh bayang tak, Allah sendiri bagi ucapan salam pada ahli syurga. Subhanallah. Ini kemuncak kasih sayang, hadiah kepada mereka yang taat. 5 ayat 82. Keajaiban kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata, jadilah, maka terjadilah ia. Inilah ayat harapan. Saat hidup kita buntu, saat tak nampak jalan keluar, ingat kun fayakun. Kuasa Allah melebihi logik dan rintangan. Surah Yasin bukan sekadar bacaan rutin malam Jumaat. Ia ubat untuk hati, penguat jiwa dan pemangkin perubahan hidup. Jom kita hidupkan surah Yasin semula dengan faham, rasa dan amal. Kalau rasa video ini bermanfaat, tekan like, komen, saya cinta Al-Quran dan kongsikan pada orang tersayang. Semoga Allah pilih kita jadi ahli Al-Quran yang dicintainya. Amin ya Rabb.